rumah dua-dua bilik ni lagi seram sebenarnya. Okay. Apa jadi? Sebab saya duduk seorang je. Saya duduk seorang, apa semua. Ada satu bilik ni bilik master bedroom lah. Dia ada sekali dengan bilik air, dengan kabut sekali apa semua. Macam lama lah kan benda ni. Bilik air tu yang problem. Kenapa bang? What happened? Saya tengah tidur, bunyi orang flush. Okay, it's okay. Lepas tu saya pergi, tak ada apa. Tak apalah. Lepas tu esok tu malam, saya mandi apa semua. Tapi cerita ni cerita lucu juga sebenarnya. Lucu seram juga kan. So balik, saya keluar pergi makan. Balik, semasuk dalam toilet tu, ada najis. Siapa yang berak kat situ? Duduk seorang ni? Saya duduk seorang. Saya cakap tak apalah, saya husnuzon lah. Mungkin saya terlupa ke apa ke lah. Flash lah. Tak apalah, saya tutup buang situ. Saya ambil, saya ubah lah kabut saya. Tak nak guna lah toilet tu. Saya guna toilet luar lah. Punya penyangkut tu gerak. Okay, I have to go man. This is not my place lah. Saya okay. Sebab saya kalau benda-benda tu mengganggu, saya akan cakap, kau apa makhluk, aku makhluk, Allah yang berkuasa. Tapi kalau macam tu, saya rasa I have to move out. Saya minta satu je, jangan kau timbul depan aku. Aku tak kuat untuk tengok. Itu je. Tapi sampai galih barang tu. Galih barang. Abang nampak? Dan bukan saya seorang saja yang kena. Ada juga few, tentu ada member saya datang depan tidur. Tidur dalam bilik tu juga. Saya cakap saya nak tidur depan. Tak apalah. Kalau saya nak test benda tu, mungkin dia kacau saya seorang saja ni. Tak. Member saya pun yang kacau. Dia kena macam mana? Pintu tu buka sendiri. La ilaha illallah. Dia suruh pergi toilet tu juga. Ya? Dia cakap, aku tak nak tidur bilik tu. Okay. Tak apa, esok aku cari rumah lain lah.